Ta 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 ta. Oh, right. Alright. Semua tahu ni video next. Okay. Let me explain. Alright. So, pertama, aku cakap gini. Okay, sorry. First pertama, aku nak cakapkan yang um, saya, saya aku nak tunjuk video. Sekejap. Okay, buka ni. Okay, done. So, kalau aku edit video betul, aku boleh buat kat yang cantik. So ni video dia. Aku tunjuk and aku kan one, two, three, pop. Mana video? Oh, mana video editor? Editor kot. Aku aku hayal ke? Nah, dia tak pakai tepi ni. Dia bukan event. Dia bukan event. Okay, okay, okay. Dia tak pakai. Alright. So, sekali ni dia. Yeah, please follow dia. Dia perlu following. Aku nampak dia 413 following dah sial. Okay, kita tengok dulu. Okay, so nak friendly. Total. Ni. H3. Macam kau nampak. Aku tak tunjuk diri pun siapa. Boleh. Ni apa ni? Why? Like dia tadi buat video pasal ni je. Ni. Dia main AI division je. So aku tak tahu macam mana buat ni. So ya. Boleh bayang kau dia buat 1200. Aku akan naik ke atas sekarang. Saya aku tak tahu apa siapa. Alright, okay, ni gameplay dia. So, tu adalah kawan aku. So, korang mesti tak kenal dia. Oh, siapa dia ni? Asal dia main e-football? Asal dia main e-football? Asal dia buat video pasal e-football? Aku pun tak tahu. Dia tanya aku. Yang aku nak beritahu, dia pay to win. Kalau korang tak tahu pay to win tu apa, dia gunakan duit dia untuk spend dekat game. Yeah, tak bagus kan? So, budak-budak kat sana, kat luar sana, aku cakap, jangan guna duit untuk, jangan belanjakan duit untuk game. Yeah. Yeah, lama sih aku nak buat video ni. Berapa bulan sebab aku nak just buat nak nak buat pasal e-football. Tak pasal bukan pasal e-football. Konami please kasih aku 500 coin. Aku perlukan Messi dengan Ronaldo. Okay dah. Bukan pasal e-football, pasal kawan aku. Kawan aku dia asyik ajak aku main e-football. Walaupun aku dah penat sekali pun aku tak tahu nak buat apa. Aku cakap, "Weh, tak bosan ke? Weh, main lagi lah Roblox ada. Walaupun Roblox ada game." Dia tak suka main Minecraft. Sorry. Aku just like like aku dah tak suka main e-football sebabkan dia take out the fun of main e-football. Like aku dah divisi 2 tu. PVP divisi 2. Dia ajak aku main. Okay, aku main lah. Sekarang aku tak main dah. So apa? So aku selalu kalah dengan dia. So, aku buat video ni satu-satunya untuk kalahkan dia. Satu cara untuk kalahkan dia. Satu, siapa yang nak friendly dengan dia, nak lawan yang friendly dengan dia, dia letak description bio dia letak sesiapa nak friendly, add nama ni, tolol ni apa. Pada aku akan letak, aku letak nama dia kat tepi ni. Okay, like tepi ni, tempat aku tengok sekarang ni. Like, kat like buku tu. Yeah, kat buku tu nampak buku tu. Buku yang satu warna merah tu. Merah ke merah? Ke tan? Saja, kasi aku jangan tengok kenapa ada merah kat ni suara dalam aku, okey? Ni suara dalam aku, okey? So, shut up. Let me think. Alright, okay. Kau tengok kat hujung corner tu, hujung bookshelf tu ada ni kan, tempat yang tak ada buku kan, ataupun kau panggil loom. Ya, yeah, loom.
Ya, aku guna loom untuk decoration. Ya, kenapa kau nak marah ke? Aku suka guna loom. Cantik sial. Okay. So, ni aku akan tunjukkan video, and video tu takkan suara aku ataupun suara kawan aku. Dia tahu Haziq, dia main sekali dalam OSMP. Pada OSMP akan tunggu sementara ya. Please tunggu, please. Aku minta kau tuket aku ke apa? Okay. Aku minta kau untuk bersabar, okay? Bersabar, okay? You know, you know. Okay, sorry, aku tak salah. So, aku just nak akan enjoy the video yang aku buat dengan Haziq. Dan hello. Aku cakap seko by the way, nak tour tempat ni. Like sini tak apa-apa pun, like okay, aku akan kasih tour kat sini sebelum video start. Okay, thank you. Ni literally tour aku. So kita mulakan dari sini, tempat favorite event for daripada tempat. So biasanya event suka duduk sini. Tengok aku waktu dia invest. Terus sekarang dia tahu dia kat mana. Aku tak tahu kat mana honestly. And biasanya ada, dia akan datang sini and then tengok di sini and then couch and then so tengok aku di situ and aku dulu seram. Tapi sekarang tak seram sebab tu normal. Kadang tengok sini tu. Lepas tu hari tu dia tak cobblestone kat aku punya fans ni. Lepas aku habiskan video yang hari tu aku cakap minggu depan aku mengajar diri sendiri. Aku tak ada idea video lain. So ni honestly tour tempat dia. Ya, ni buku. Walaupun aku tak baca buku sebab buku kadang bosan, tapi ada komik yang seronok. Ya, komik. So ni armor aku. Not official, tapi aku suka. Kalau ni diamond lah. Diamond aku suka warna gini lah. Like kuning kat bawah tu kuning dengan apa nama dia? Resin. Resin macam tu. And ni just spyglass, lighter shield, and of course aku punya hotbar, 3 hotbar kat depan. Dekat nak tengok video. So, exactly ni tim aku 3,800 what the fuck, 3,186 ke 183. Aku tak ingat asal aku tak tengok apa skor aku sekarang ni. And dia punya lebih pada aku. Dia 3,200 lebih pada aku. And macam mana aku lawan dia ni? Kalau kalah, shut the fuck up. Aku tengok buat vid. Kau diam. Like macam mana aku lawan dia? Kalau honestly kalau aku menang, aku memang main. Rating doesn't matter, bro. Aku shut the fuck up. Jangan aku kena dia tu. Aku tahu. Like damn. Aku faham. Okay, aku dapat lah. Kalau aku menang, aku akan anjing ni betul-betul. Damn, rhythm. Damn, so family friendly. Aku akan anjing ni betul-betul depan muka dia sampai dia nangis. Walaupun dia tak pernah nangis. Dia ngajuk je selalu. Like selalunya. Literally for kid. Yeah, literally for kid. Yeah.
The goal scorer for Santos after 4 minutes is number 7, Alex Telles.
There will be 1 minute added time. Substitution for Colombia, number 13, Neymar. Coming on to replace him is number 18, Raul. Substitution.
Substitution for Colombia, number 20, Darwin Nunez. Number 1, Schmeichel. Coming on the field, number 8, Filippo Inzaghi. Number 16, substitution in progress. There will be 3 minutes added time. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? You know, kalau kau nak suruh aku main lagi e-football dengan kawan aku ataupun just update on the situation of e-football, kau boleh komen kat bawah and kasih video tu 5 like untuk aku main lagi e-football, okay? Ataupun PES sebab dah nak 2027 and PES akan update waktu Ogos aku rasa. And it's gonna be nice kalau dia update sekarang. Aku perlukan duit tu. Like aku perlukan coin. Please e-football. Please give me the coin. I just need it. Well, that's it. Aku sayang korang and aku harap korang ada have a great day. Dah habis eh? Belum. Okay. Aku actually dah habis. Bye korang. Love you. Mwah. Okay, tu awkward. Tu awkward. By the way, aku tunjuk something kat korang yang aku buat rumah baru. Follow me. Korang. Lupa korang tak boleh kat sekejap. Biar aku ambil kamera sekejap. Okay. Buat ni. Okay. Alright, sekejap. First thing first, like usual, ni tempat aku biasa tempat. Okay, aku akan sambung. Aku besarkan. Aku besarkan tempat ni, tapi kat sini of course tak like still sama and tapi di sini okay like yes like ada ni aku nak like buat full house like
like office something like that. Tapi you know me, aku tak suka mana buat kat situ. Aku malas. And ni aku kena korang pada jam Fox aku, pet aku, nama dia Jamaluddin diam, bin Mat Zainal Abdul. Cantik nama dia kan. Kalau siapa-siapa nama bapak dia kat situ, aku minta maaf. Tapi kalau kau ada nama bapak kau aku tak minta maaf. Sebab tu memang aku cuba buat. Terhad kau terhad kau tak terhad. Okay, aku akan end video dengan Terhad. Terhad tahu aku buat video dia. So, yeah. So, yeah. Alright. Sampai saja eFootball episode hari ni. Kau suka eFootball, like 5 like please. 5 like aku sambung eFootball. Aku tunjuk lagi klip. Kalau dia buat klip lagi, beritahu aku. So aku tak jumpa mana di video kau patut follow dia. Like support dia. Aku cuba tolong kawan aku and dia cuba tolong aku, and aku tak nak kita orang dua ni. So yeah, sampai saja episode guys. Jangan lupa like, subscribe, komen kat bawah video apa yang kau nak tengok next, and aku akan main. Kau cari FIFA aku tak akan main. Like actually FIFA aku tak akan main. Dia cuba apa. Okay, bye guys, love you.